Ramai orang rasa simpan duit dalam bank paling selamat. Tapi orang yang betul-betul faham kewangan buat sebaliknya. Bukan sebab mereka berani, tapi sebab mereka faham risiko sebenar duit kertas. Satu persoalan yang kita perlu tanya, kalau simpan duit tu betul-betul selamat, kenapa setiap tahun nilai duit kita makin mengecil? Bukan salah ASB, bukan salah tabung haji, bukan salah fixed deposit. Hakikatnya, semua tu masih duit kertas. Dan masalah duit kertas bukan pada nombor pada akaun, tapi pada nilainya yang boleh jatuh tanpa amaran. Sejarah dah tunjuk tahun 1997, nilai ringgit jatuh hampir 50% dalam masa setahun. Tahun 2015, ringgit susut lebih 30%. Nombor dalam akaun mungkin nampak bertambah, tapi kuasa beli sebenarnya makin hilang. Inilah kelemahan utama simpan duit. Ia tak disandarkan kepada aset sebenar dan nilainya boleh terhakis pada bila-bila masa. Sebab itu, orang yang faham kewangan pegang satu prinsip mudah. Hadkan duit tunai sekadar cukup 3 bulan gaji. Selebihnya, tukar kepada emas. Sebab emas bukan duit kertas. Dalam lebih 30 tahun, emas tak pernah jatuh 30% atau 50% macam wang kertas. Sebaliknya, nilainya kekal dan bergerak naik dalam jangka panjang. Bila kekayaan disimpan dalam emas, kita tak lagi bergantung pada sistem kewangan. Tak terdedah sepenuhnya kepada kejatuhan nilai mata wang. Orang yang faham emas bukan takut simpan emas. Mereka takut kalau tak simpan emas. Sebab mereka tahu emas bukan sekadar simpanan. Ia adalah benteng nilai kekayaan.